Anticipatory grief, perasaan rasa hilang sebelum kehilangan yang sebenar. Dalam sesi pembentangan bersama rakan-rakan pelajar baru-baru ini, saya kongsikan satu term diberi nama sebagai anticipatory grief, iaitu keadaan di mana seseorang merasakan kehilangan sebelum kehilangan yang sebenar-benarnya. Maksud mudah untuk term ini adalah dia menceritakan keadaan di mana boleh berlaku kepada kita apabila kita telah pun merasa sedih, kita pun telah merasa kehilangan sebelum sesuatu itu hilang daripada tangan kita. Contohnya macam ni, mungkin ada seseorang yang sedang menjaga ibu bapa ataupun ahli keluarga yang sedang sakit. Perasaan sedih ataupun merasa akan kehilangan tersebut boleh berlaku sewaktu mereka sedang menjaga orang yang sedang sakit tersebut. Jadi perasaan itu mula ada sebelum orang itu telah pun ataupun akan meninggalkan kita. Jadi berhati-hati, kadang-kadang perasaan ini boleh timbul sekiranya tak boleh diuruskan dengan baik. Jadi satu pesanan yang penting sebenarnya berdasarkan kepada anticipatory grief ini adalah kita perlu untuk beri perhatian, beri penghargaan dan beri penjagaan kepada apa yang kita ada sekarang ni. Cuba hargai apa yang ada dalam genggaman kita pada hari ini sebelum ianya hilang. Dan apabila ianya betul-betul hilang, maka kita akan betul-betul redha dan akan mengambil ataupun melaksanakan tindakan-tindakan yang sepatutnya, seperti mungkin untuk berterusan mendoakan kepada orang yang kita sayang tersebut.